Salah satu kelebihan orang-orang yang berpuasa, Rasulullah menyebut la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Masya Allah. Mungkin kita tak tahu macam mana bau kasturi, tetapi bau kasturi di kalangan masyarakat Arab inilah bauan yang paling wangi. Rasulullah menyebut bahawa di sisi Allah, orang yang berpuasa ini, walaupun mulutnya ada berbau, ia lebih wangi daripada kasturi, kemuliaan mereka. Tetapi tidak perlulah ketika berpuasa kita berjumpa sahabat-sahabat, kita kongsi ha-ha, bukan. Rasulullah tidak meminta kita berkongsi bau tersebut, tetapi menceritakan kehebatan. Bau mulut ini datangnya daripada perut yang kosong. Apabila berlaku detoxification proses menyah toksikkan, apabila sistem penghadaman kita berehat, ia menukar sel-sel yang rosak, ia menggantikan, membersihkan sistem, maka ia mengeluarkan bau. Ia dijanjikan oleh Rasulullah bahawa di sisi Allah lebih wangi daripada bauan kasturi.